saya melaporkan daripada RNR Sungai Nyor. Ini sahabat saya, dia dah kebasahan. Hujan amat lebat sekali. Tengok tu, pokok-pokok pun semua sudah condong dah. So kami tak dapat meneruskan perjalanan ya. Okey, doakan untuk kami. Roger and out. Tapi bawah jaring. Mana kena bawah tu? Apa kan? Baringnya bawa. Mana pakai? Baik. Ini baik. Berapa sibuk nak duduk apa dah. Benda. Makan time. Jadi kita makan ada lori ya. Siapa naik lori ya? Oh, camping ah. Ada makan wah, ada makan luar. Oh, dah insyaallah. Beramai-ramai. Di sini ya? Tapak. Tapak kita dulu kat sini ya. Kita dah pergi sana. Semua pergi sana. Orang 3,000 orang. Peristiwa mi besin. Oh, nampak kayaknya kita ada penampakan penampakan truk kat sini. Macam kenal lah truk ni. Okey, kita ni penampakan dah sampai. Penampakan kita ni tiba-tiba muncul ni abang bel kita. Okey, nampak ya abang bel kita. Nak bawa kita pergi makan hari ni. Malam ni kita pergi makan. Naik Grab hari kata.
yang senang kata. Kedai ni kalau dapat kaya tu dah tu. Ini tak nampak. Duit sini. Ya betul. Dulu besen. Kedai ni dinamakan 7-Eleven Batu Kurau. Sempene. Apa buat dah ni kedai ni? Kalau tunggu dia habis masa bukit. Makan lah. Aduh. Abang makan lah. Memang penat lah. Umur dalam potong besar lah macam sini. Mana ni? Wah, ada atas lah. Ni lagi. Pagi ni banyak jatuh. Dah sampai naik atas naik sini. Dah sampai naik sini. Dah sampai kat bawah. Mana dia? Penampakan. Penampakan. Banyak oh. Abang kerja sini bang? Ha? Kilo 3. Kilo 3 ringgit bang? Kilo 3 ringgit. Oh, boleh bang. Banyak lengguk kan ni bang? Dah rezeki pagi ni. Rezeki pagi. Ni dia pakai prai datang bang, prai. Ke semua mai ah. Dosa. Rakyat okey. Prai. Ha. Oh, oi. Bampak ni dia. Ha, tak saya buka okey. Ini kan 2 bijinya. Malang 2 biji. Sayang, kita cari geng kuning-kuning. Kali ni ada camping wanita lah. Aduh. AKA pemakan. Balik ah Mandin? Boleh ya? Ha? Okey Mandin? Okey ya? Ha? Okey. Okey ya? Durian okey? Kekenyangan durian. Camping kita dia bulan tu 2 kali lah. Sebulan tu 2 kali ya? Okey. Kita jumpa di next camping ah. Jumpa di next camping.
Alright. Semak dong. Macam mana camping kita kali ni? Okey, best. Hang sebagai kapten camping? Ketua camping? Okey. Okey ah. Lepas ni terus ke Saum. Terus ke Saum. Sambung durian. Ya. Kebersihan kita kena jaga. Kebersihan kita kena jaga benda ni. Macam mana bersih kita waktu kita datang, waktu kita balik tu sama saja. Okey, terbaik benda ni. Pesanan kepada kamper-kamper baru ah. Zas. Ha, tengok. Baju dia sama. Ha. Ada, ini kita punya followers, Mustaqim Bikers. Jadi lah. Jadi ya. Terowongan Batu Gurau. Terowongan Batu Gurau. Oh, rezeki kita hari ni. Memang duk tunggu buah ni. Jaga buah atas kepala. Jangan. Kena lagi buah dia. Ni ada pesanan untuk Abang Di. Abang ni, saya minta maaf banyak Abang ni. Minta maaf Abang ni. Maafkan saya. Sedap Abang ni. Minggu ke depan kita datang. Standby. Motor ni. Yang diingat ni, lubuk tengah punya CO, dia punya pokok. Oh, baik ni, tengok. Mustaqim Bikersnya baju. Sudah. Mentari mulai hilang di ufuk sana. Debu jalan masih lekat di jiwa. Tawa kawan jadi kenangan. Cerita hari ini takkan dilupakan. Walau penat di hujung perjalanan, hati tetap penuh kepuasan. Setiap